Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Abang, bekal jangan lupa. Terima kasih. Sama-sama. Tahun ni jadi balik raya tak? Raya pertama, raya kedua, abang kena kerja. InsyaAllah raya ketiga. Tak apalah kalau macam tu. Nanti saya siapkan barang. Hati-hati. Okay. Nama saya Hairul Nasri bin Wasri, berumur 30 tahun, berasal daripada Gombak, Selangor. Saya berkhidmat dalam unit beruniform ini selama 6 tahun. Tugas saya adalah memastikan keselamatan penduduk dan mencegah sebarang kejadian jenayah di kawasan perbandaran Sime Derby Property. Saya meminati badan beruniform ini semenjak dari kecil lagi. Ini kerana saya suka mencabar diri saya untuk menangkap penyelaya, menghadapi cabaran, mengusahakan undang-undang dan sebagainya lagi. Nang, diri. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua sekali. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua kerana terpilih untuk melaksanakan tugas pada malam raya. Faham semua sekali? Faham tuan. Dua, baris. Di Polis Bantuan Sime Derby Property, kami mempunyai MPV, Mobile Patrol Vehicle. Seterusnya URB, Unit Rondaan Bermotosikal, bagi membantu kesejahteraan perbandaran Sime Derby Property. Selain itu juga, kami mempunyai kawalan statik di mana di setiap pos-pos yang ada akan diletakkan anggota bagi mengawal ketenteraman awam. Seperti mana yang semua orang tahu, kami anggota beruniform bertugas 24 jam. Ketika orang sedang tidur lena, kami tetap membuat rondaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya. Raya ni tak pelik ke? Tahun ni kami ambil keputusan untuk beraya di sini saja. InsyaAllah anak-anak baliklah kat sini. Tak apalah, sekiranya cik ada sebarang masalah atau kecemasan, boleh lapor pada kami di Balai Polis Bantuan Elimina. InsyaAllah cik. Terima kasih banyak. Selamat Raya. Selamat Raya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua pula, ketika kami sedang melakukan rondaan, kami terdedah dengan ancaman-ancaman, tidak kira waktu, siang dan malam. Baik, kenapa Boy? Saya kena isu tamu yang rajuk lah. Kena sabun? Dekat mana? Dekat Balai Polis Bantuan City of Elimina, URB 126. Terima, jalankan berita
minta bahan dan minta bantuan daripada mana-mana unit rondaan sekitar untuk mengesan 2 suspek yang baru melakukan samun di kawasan Kejiranan City of Elminah. Berita terima, Roger and out. SCP 216 Bantuan City of Elminah. Perhatian kepada semua unit-unit rondaan. Terdapat satu kejadian kes peras ugut di hadapan Speedmart 99 Elminah East. Saya ni bangla penakut ni. Cokiam iPhone lah tu. Yang ketiga adalah pengorbanan. Contoh seperti hari ini raya, kami tidak dapat bercuti bersama anak bini untuk balik ke kampung merayakan Aidilfitri. Kami tetap bertugas demi menjaga keselamatan dan ketenteraman awam di Perbandaran Sanderby Property. Perbezaan Sanderby Property dengan agensi yang lain, kebajikan sangat terjamin, dan perbezaan dari skop kerja, sebelum ini lebih kepada highway, ini kami lebih kepada kawasan perumahan. Selain itu juga supportif daripada rakan sekerja yang sentiasa memberi kerjasama kepada saya dan rakan-rakan lain. Saya bangga berkhidmat sebagai polis bantuan Sanderby Property. Saya bangga berkhidmat sebagai polis bantuan Sanderby Property. Saya bangga berkhidmat sebagai polis bantuan Sanderby Property. Saya bangga berkhidmat sebagai polis bantuan Sanderby Property.